Pernah tak kita rasa takut, risau, atau mungkin putus asa bila berhadapan dengan cabaran hidup? Seolah-olah kita seorang diri memikul semua beban. Tapi, ada satu suara yang sentiasa berbisik, "Jangan risau, aku ada bersama." Ini bukan sekadar kata-kata biasa. Dahulu kala, dalam kitab suci, ada janji yang diberi. Janji ini bukan untuk satu zaman je, tapi untuk kita semua. Hari ini, ia mengingatkan kita, tak kira apa pun yang datang, dia sentiasa di sisi. Janganlah gentar dan janganlah takut. Janganlah gementar dan janganlah cemas kerana Tuhan, Allahmu, berjalan bersamamu. Kitab Ulangan bab 20 ayat 3. Sebab itulah, kita boleh melangkah maju dengan hati yang tenang, walaupun di tengah badai. Sebab kita tahu, kasih sayangnya tu tak pernah putus. Dia takkan biarkan kita sorang-sorang. Percayalah, dengannya, kita akan selalu ada kekuatan dan harapan. Dia sayang kita sangat-sangat.